Di live tu saya rasa banyaknya yang tak betul. Tak ada pula minta puluhan ribu, tu yang saya pelik. Kalau nak cakap, kalau totally Along tak ganggu, saya berani potong jari. Betul. Yang kata tak ganggu tu, handphone klien kau pegang boleh ya? Tu deposit yang saya bayar bukan bagi kat Tuan AJ ni. Apa yang saya bayar kat Tuan AJ? Banyak hutang sebenarnya. Kes hantar kacang, ada yang kata nak bagi nasi lemak, telur mata, goreng ayam. Nasi lemak ni maksudnya bungkus kain kafan. Ayam goreng panas-panas kasih cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita dalam rancangan Dead Podcast. Hari ini kita bersama dengan Tuan AJ, Presiden kepada NGO Pertubuhan Warisan Rakyat Prihatin Malaysia. Apa khabar Tuan AJ? Khabar baik, Alhamdulillah, sihat selalu. Apa khabar Faris? Alhamdulillah, saya pun sihat dah Tuan AJ. Ini podcast yang kali yang kedua kita dekat sini. bersiarannya kita kembali lagi. Jadi Tuan AJ, hari ini ada isu-isu hangat yang tengah dikatakan ni tentang service charge Tuan AJ ni Tuan AJ. Jadi untuk menjawab persepsi masyarakat di luar sana, kita menjemput seorang tetamu istimewa yang mana sebelum ini pernah menjadi mangsa Along dengan jumlah pinjaman beratusan ribu. Betul lah, saya tengok puan ni pun macam kenal. Memang kenal lah, puan ni lah banyak ganggu saya dulu tu. Apa khabar Tuan? Puan? Alhamdulillah, syukur sangat. Sebab kenal dengan J&J Consultant. Kalau tidak, saya rasa nyawa ni di ujung tanduk dah. Sekarang macam mana Puan boleh tidur dengan lena? Alhamdulillah, boleh tidur dengan selesa. Tak ada ganggu dah Tuan AJ. Kalau tidak asyik ganggu sampai kena marah sebenarnya. Tapi ada ganggu sikit-sikit Ada lah. ganggu sikit-sikit tu normal. Saya boleh tangani. Tapi kalau tak boleh tangani, saya akan text lah dengan Tuan AJ. Itu yang saya dapat, saya lalui. Saya rasa tak tahu nak cakap lah. Alhamdulillah. Macam mana Puan boleh terpanggil untuk menerima jemputan daripada pihak kami? Okeylah, yang sebenarnya saya selalu mengikuti Tuan AJ punya siaran live dia, dan banyak sangat yang saya tengok ada yang positif dan negatif. Tapi bila saya tengok macam tu, saya rasa lebih baik itu yang boleh datang hati saya nak datang dan beritahu kebenaran yang saya lalui dengan Tuan AJ sendiri. Berapa lama tu yang saya dengan Tuan AJ, kes saya diambil, dan saya rasa apa yang dikatakan di live tu saya rasa banyaknya yang tak betul. Sebab saya lalui ni sendiri. Dan jadi Puan, kita dekat sini kalau boleh lah nak Puan declare awal-awal di masyarakat di luar sana, supaya yang kenyataan yang Puan buat selepas ini adalah benar-benar dan tiada rekaan. Betul. Apa yang saya lalui tak ada yang tak betul, sebab saya lalui dengan benar lah, dengan betul. Yang mana pada mula takut, yang nak datang pun saya tak yakin. Tapi selepas saya berjumpa dengan Tuan AJ sendiri, keyakinan tu ada. Macam biasa, sama je prosedur yang saya lalui. Tapi saya tak tahu kenapa ada statement yang diberi macam tu. Saya tak pernah kena lah. Sampai ketakutan tak perlu cakap. Kita dah ambil hutang, memang kena lalui lah kan, dengan Along. Siapa yang tak tahu, tak kenal Along. Tapi bila kita dah lalui, nak selesaikan tak pandai, tak tahu. Jadi orang yang pakar ni, inilah dia yang kita jumpa, yang kita cuba selesaikan dengan Tuan AJ. Dan Alhamdulillah, saya lalui ni yang sebenarnya tak tahu nak cakap lah. Okay, tak apa Puan. Jadi sebelum kita mulakan topik perbincangan kita pada hari ini Tuan AJ, saya kalau bolehlah ingin minta Tuan AJ untuk berkongsi sedikit kisah perjuangan Tuan AJ sehingga tertubuhnya NGO Pertubuhan Warisan Rakyat Prihatin Malaysia ni. Sebab saya yakin masyarakat di luar sana sangat tertanya-tanya, apakah NGO Pertubuhan Warisan Rakyat Prihatin ni? Apakah perjuangan yang Tuan AJ sedang lakukan sebenarnya? Bolehkah Tuan AJ ulas sedikit tentang perkara? Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada penonton semua. Terima kasih kepada Faris dan terima kasih juga kepada Puan. Tak perlu saya sebut nama, tapi saya harap kali ini yang Puan datang ni, kita akan sejujur-jujurnya Puan keluarkan satu statement lah. And saya tengok semangat Puan ni untuk membantu mungkin
betulkan balik keadaan orang yang salah faham. Dan ada juga influencer sebelum ni kita tolong, artis kita tolong, mereka pun ada WhatsApp saya untuk bantu kita juga. Tapi disebabkan mereka ni ada nama kan, ada nama, jadi benda tu susah untuk mereka ke depan. Tapi ada influencer yang saya tengok, Boss Moon, dia dah buat statement, dia tolong kawan dia ratusan ribu juga. CEO kucing tu tadi. CEO kucing tu Boss Moon. Nanti videographer ataupun editor boleh pastekan lah dekat screen kan. Boss Moon dah up status. Wallahi watawallahi, yang mana apa statement saya cakap ni, bukan saya panggil diorang tu bayar diorang review, tak. Memang diorang sini yang buat. Tapi tak apa, saya insyaAllah saya akan tangani dengan baik lah. Tapi saya ni relax je kat sini. Relax macam tak ada apa. Sebab kita tak buat kan benda tu. Cuma mungkin ada salah faham. Okey, tak apa. Menjawab balik soalan Encik Faris. Okey. Bermulanya Pertubuhan Warisan Rakyat Prihatin Malaysia ni, PWRN. Okey. Dulunya saya bawa page Wakil Rakyat Netizen. WRN. Wakil Rakyat Netizen. Saya bawa atas tiket Wakil Rakyat Netizen waktu itu PKP, zaman pandemik, dan saya diberhentikan kerja. Memang semua orang ada masalah ketika itu. Sektor AKS semuanya hampir musnah disebabkan malapetaka, bencana lah, PKP, COVID dan apa. So saya waktu tu Ismail Sabri ke Najib, mantan Perdana Menteri yang ke-9 kan. Saya pun bersuara lah, aku ada wang KWSP kan, takkan nak tunggu hari tua untuk aku keluarkan, sedangkan hari sekarang ini aku menderita dengan ahli keluarga aku. Waktu COVID tu tak ada orang expect benda tu. Dia masalah dunia kan. Jadi wabak ni memang tak ada orang boleh control. Jadi kalau kita berniaga pun kita akan menerima bahana benda tu lah, terpaksa tutup kedai dan sebagainya. Okay. So saya pun bila fight benda tu, saya menyuarakan di TikTok. Ada ketua aktivis tu hubungi saya, dia tertarik dengan kelantangan saya. So saya pun bawa waktu itu atas tiket saya punya Facebook Wakil Rakyat Netizen. So bawa menyalak sana menyalak sini, minta kerajaan keluarkan KWSP. Dan sampai saya akan kongsikan nanti dekat saya punya media, keluarkan page ni, sampai kita keluar dekat kita bagi PMO, pejabat Perdana Menteri, wartawan tulis, TikToker bawa memorandum buat tuntutan KWSP, macam tu lah. TikToker dia panggil saya. Sebab diorang tak boleh bawa atas nama NGO, sebab saya tak ada NGO. So saya pun minta lah pengalaman dengan ketua aktivis rakan-rakan NGO kita kan. So kita tanya macam mana kita nak bawa nama kita ni supaya tak ada terhad nak jumpa PM, nak jumpa ni kan. Sebab kalau nak bawa atas tiket Wakil Rakyat Netizen, memang tak berdaftar benda tu, just nama dekat Facebook kan. So memang diorang tak akan terima lah, kita bukan sesiapa. So bila kita cuba cari syarat-syarat ROS, 7 ahli AJK berlainan negeri baru boleh tubuhkan satu NGO. So saya pun cari negeri Sembilan, negeri Melaka, negeri Pahang, berlain-lain negeri. Kita submit dan alhamdulillah berjaya pada bulan 2, 5 hari bulan 2 2022 silap saya, 2022. Berjayanya Pertubuhan Warisan Rakyat Prihatin Malaysia dapat sijil daripada ROS. Jadi untuk tertubuhnya NGO ni mudah lah Tuan Haji. Saya tubuhkan NGO ni bertujuan untuk tiket KWSP tu sebenarnya. Dan NGO saya ni NGO kebajikan. Dan bila lama kelamaan NGO kita ni disebut-sebut di dalam Dewan Parlimen. Yang amat berhormat ketika itu mantan Perdana Menteri siapa nama Ismail Sabri, mantan Menteri yang ke-9, dia sebut nama pertubuhan, dia akan bekerjasama dengan Pertubuhan Warisan Rakyat Prihatin Malaysia demi kelangsungan hidup masing-masing. Ada statement tu.
memang waktu tu bila kita tengok mantan Perdana Menteri sebut depan Perdana Menteri sekarang ni, kita rasa macam bangga lah kan, nama NGO kita disebut di dalam Dewan Parlimen. Kemudian bila ada statement macam tu, mulalah media mencari saya, siapakah Presiden kepada persatuan ni. So lama-kelamaan tu bila isu KWSP tu kita dah dapat, and then dia lenyap, mulalah kita fikir balik, orang COVID ni sebenarnya diorang ni memerlukan duit untuk kehidupan mereka kan. Tapi macam mana dia nak survive sedangkan kerajaan tak benarkan pengeluaran KWSP sekali lagi. So fikir, saya pun dalam masalah itu dengan bank. Waktu itu saya try runding dengan bank, dan saya pun minta lawyer saya bantu saya, advisekan saya macam mana kita nak berunding dengan bank. So bila lawyer saya masuk campur, dia berunding dengan bank, saya tengok macam senang pula nak berunding dengan bank. Daripada interest tu kita, lawyer saya runding dapat pengurangan. So saya pun proceed untuk buat bayaran. And then ada loan-loan yang besar, kita reschedule balik. Okay, reschedule balik. Lepas tu saya terduduk sekejap. Macam mana aku sendiri boleh buat loan aku macam ni, lawyer aku boleh reschedule kembali. Tapi bayangkan, aku ni tak ada lawyer. Aku ni orang biasa, tak ada lawyer. Siapa nak tolong aku? Kalau nak minta orang lain, semuanya berbayar. Kita tak ada waktu tu. Tak ada siapa kita nak tolong. Saya cuba cari dalam social media, tak ada. Terpanggilnya saya buat satu video. Anda mengalami masalah notice bankrupt. Jika anda mengalami situasi yang sama, boleh hubungi Tuan J. First customer daripada Kedah datang. Waktu tu saya tengah siap-siap nak apa kata, balik Melaka. Tengah siap-siap nak balik Melaka, ada satu call. Cik, saya dah datang dah dekat area Putra Heights ni. Waktu tu tak ada office, Puan. Tak ada office. Kita ni baru nak naik, memang tak ada siapa-siapa. Memang tak ada kewangan, tak ada apa, lepas tu tak ada office. Lepas tu saya pun cakap, okay, Cik boleh tak datang next, sebab Cik main terkejar je. Saya pun nak balik Melaka. Lepas tu saya letak, wife saya tegur, isteri saya tegur, mana tahu rezeki kita, pergilah. Tapi saya tak ada duit. Tak apa, bawalah berbekal RM2 waktu tu. Okey, pergi berbekal RM2 dengan niat berkobar-kobar nak bantu ahli keluarga, nak buat bisnes. Okey, so saya pergilah. Saya pergi, and then saya call lawyer saya, boleh tak aku ambil kes ni? Dia kata kalau apa-apa hal kes ni kau tak boleh buat dulu sebab kau tak ada pengalaman. Aku yang buatkan. Lawyer saya waktu tu lah. Lawyer ni memang nak tolong kita, dia bukan nak charge kita apa, memang kawan kita. Dia kata kau attend je. Dapat daripada Kedah. First customer saya daripada Kedah, orang Kedah, notice bankrupt. Lepas tu dindong, goreng sana goreng sini. Alhamdulillah, dia close case. Alhamdulillah. Bayar RM10,000 pada saya. Puan tahu tak, dia bayar RM10,000 tu. Ya Allah, ya Tuhanku, saya punyalah happy dia bayar RM10,000 tu. Kemudian saya maklumkan lawyer saya, berapa service charge kau? Kalau ada kau bagi tahu aku, sebab aku dah dapat dah ni kan. Lawyer saya kata tak apa bro, aku tolong kau create satu surat guna letterhead aku, and then dengan persatuan kau. Betul, submit lah. Alhamdulillah, dapat tarik notis kebankruptan tu. Itulah fees RM10,000 saya. Dan biasanya saya akan beritahu dengan orang, saya modal perniagaan ini RM1.50 sebenarnya. Kenapa RM1.50? Mamak TOS satu. Okay. Saya berbekalkan TOS dengan customer. Itulah demi Allah puan. Itulah bermodalnya RM1.50. Sebenarnya banyak perjalanan saya, tak adalah saya nak cerita banyak dalam podcast ni. Saya cerita ringkas macam mana saya boleh ni kan. Kemudian dapatlah RM10,000 tu, lawyer saya pun tak charge, dia buat kes. Alhamdulillah dapat tarik notice bankrupt, kita reschedule balik loan tersebut, dan saya cari satu office. Office saya waktu tu pun naik tingkat 4 ni, tingkat 2 ni pun dah mengah, tingkat 4. Dia ada pasien macam bilik. Saya lah ambil bilik paling besar. Bilik saya tu besar macam bilik saya yang ni sekarang. Besar dia. So bilik tu, itulah saya, itulah mem, itulah siapa, admin untuk reply WhatsApp. Customer datang tengah-tengah, memang sempit. 10 customer datang, seorang belum tentu buka kes. Dalam tingkat 4. Lepas tu dalam keadaan sunyi kan. Lepas tu bilik sempit. Tidak orang ni kan, kau satan ni kan. Itu perjalanan saya.
Sampailah alhamdulillah orang kita buat dengan hati yang ikhlas. Lama kelamaan tu alhamdulillah adalah saya achieve dekat JAJ Consultant ni. Waktu tu baru saya kena buka macam ni. Saya bagi korang faham. Saya bawa atas sikit NGO. Kemudian duit tu takkan masuk NGO. Sebab kalau masuk ke NGO, dia akan macam nampak duit NGO. Orang derma kan. Orang duit NGO mana boleh keluar sesuka hati, betul tak? Betul. Nah, jadi saya fikir-fikir, advice nasihat lawyer saya, buka SSM. Buka SSM. Janatul Ain Jaafar. Nama saya. JAJ Consultant. Okay. Tubuhnya JAJ Consultant. Yes. Makna kata JAJ Consultant made money bagi kepada persatuan. Persatuan apa tugas dia? Untuk buat kebajikan. Yes. Yang macam sekarang kita buat, bantu CSR dan sebagainya. JAJ Consultant kena make money ni. Cari duit, pump dekat persatuan gerakkan untuk kebajikan. Saya takkan ambil duit klien masuk dekat NGO. Nanti salah tu. Dalam RS kan, nanti nak kena job lah, nak kena tanda tangan 7 AJK lah. Dia susah. Jadi saya fikir JAJ Consultant ni belakang dia adalah PWRN. PWRN melambangkan perjuangan saya. Sebab apa-apa kenapa saya kena ada PWRN? Sebab kalau saya nak pergi kepada MOF, kita nak pergi bank negara, kita nak pergi bank mana-mana, kita kena bawa tiket NGO. Tak boleh bawa tiket syarikat tau. Diorang tak layan. Kena faham. Okay, faham tak? So JAJ Consultant ni sebenarnya berkhidmat begitu. Saya berbakti dengan saya berterima kasih lah dengan JAJ Consultant kerana dengan nama dia lah banyak customer yang datang, and then duit yang profit kita tu kita hantar kepada NGO, dan NGO buatlah aktiviti-aktiviti dia kan. Faham. Jadi Tuan AJ, orang kata dah menjawab lah sebenarnya kan persoalan masyarakat di luar sana ni. Apakah itu NGO Pertubuhan Warisan Rakyat yang mana bermulanya bermodalkan RM5 TOAS di kedai mamak tu, sampailah tertubuhnya JAJ Consultant. Ya, betul. Jadi sebelum kita teruskan topik perbincangan kita pada hari ini, Puan sebagai mangsa yang pernah terjerumus dalam kancah alung ni kan, boleh Puan sedikit sebanyak bercerita macam mana Puan sebenarnya boleh terjebak dalam alung ni, Puan? Okeylah. Takutnya. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Yang sebenar saya tak pernah lalui benda ni. Bila kejadian ni berlaku ni, satu penipuan yang berlaku dalam masa yang sama, keadaan pun sangat genting. Saya bersumpah dengan apa kenyataan saya yang buat hari ni adalah benar, datangnya daripada hati saya yang saya lalui sendiri. Itulah yang saya lalui, itu yang saya kena cakap lah. Sebab saya sendiri yang dah nak datang, nak beri statement di mana saya nampak terlalu banyak sangat benda yang berlaku, yang terjadi ni, yang negatif lah yang saya nampak. Jadi apa yang saya lalui dengan alung ni, penipuan satu, dalam masa yang sama, tanpa saya sedar, ibarat macam gali lubang, kambus lubang, gali lubang, kambus lubang, sampailah interest yang saya kira melebihi ratusan ribu. Inilah yang saya lalui. Na'udzubillah. Nak cakap pukau ke saya tak tahulah. Tapi itulah, bila dah tersedar, langsung berhenti. Menangis setiap malam lah. Sebab saya tak tahu nak minta tolong siapa sebenarnya. Pernah saya tanya siapa tu, Uncle Kentang. Dia suruh saya pergi jumpa ni lah, saya tak pergi. Jadi saya start lah tengok Tuan AJ punya background ni sebenarnya. Tapi bila saya dapat statement yang katakan jangan pergi, nanti charge mahal, itulah yang melambatkan saya punya action tu yang sebenarnya. Akhirnya bila bincang dengan arwah suaminya kata terus, mainlah kita terus pergi. Naik atas, jumpalah Tuan AJ sendiri. Tapi hakikatnya saya sisa hati juga nak jumpa orang besar ni, takut susah nak jumpa. So saya naik, jumpa, berbincang. Saya rasa kelegaan dekat situ yang saya lalui, di mana berapa puluh alung yang saya nak kena berdepan ni, yang kena ganggu. Selepas saya buat, saya terima, dah kena
agreement nak sign. Sebelum saya kena agreement sign, saya nak kena bayar RM50 dulu. Jadi di situ dan saya cakap tak ada pula minta puluhan ribu. Tu yang saya pelik. Saya bayar 50, kena tulis semua sekali berapa orang saya tulis, dan saya kena tunggu 2 hari. Bayar 50 apa pun? 50 tu registration je. Consultation. Consultation yang saya kena bayar. Nak tunggu 2 hari. Saya rasa saya pun orang jenis yang memang tak sabar-sabar, takut kan. Saya nak ganggu. Jadi Tuan Haji minta 2 hari. Saya kata, Puan, nanti Puan balik, nanti saya tunggu 2 hari, nanti saya contact Puan. Saya rasa tak tunggu 2 hari, sehari saya dah telefon. Saya cakap, ayu boleh tak saya nak datang? Saya tak boleh lah, ada orang ganggu yang sampai na'uzubillah, saya tak boleh nak duduk kat rumah. Macam ni lah Puan. Saya cakap, Puan janganlah jawab. Tapi saya tak peduli, saya datang juga. Tuan Haji bagilah. Daripada saya punya amount tu berapa ratus ribu turun ke 240,000. Itulah yang saya dapat. Saya rasa betul ke Tuan Haji Syah buat ni kan? Tapi saya tak tanya apa. Okey Puan, Puan kena bayar deposit. Inilah yang saya, itu pun saya terkejut juga. Deposit 10,000 saya tak ada masa tu. Saya ada 3,000 aja. Ya Allah Tuan Haji. Tak apa Puan, 3,000. Dan 3,000 tu deposit yang saya bayar bukan bagi kat Tuan Haji ni. Deposit tu ditolak untuk saya punya hutang sendiri. Tu yang saya cakap. Hutang tu maksudnya? Masuk dia 240,000 tu tolak ke situ. Jadi tinggallah 237,000. Nampak tak? Tadi bila saya balik, saya cakap, apa yang saya bayar kat Tuan Haji? Itu yang saya berfikir dengan arwah kan. Tak apa, kita tengok macam mana. Tuan Haji kata kalau apa-apa, Puan tunggu je. Nanti saya bagi tahu Puan apa-apa hal yang Puan nak kena buat. Jangan jawab. Lepas tu saya nak kena bagi statement, nak bagi WhatsApp semua dekat alung-alung yang na'uzubillah jahat ni lah. Yang sangat orang kata agresif ni. Saya rasa selepas Tuan Haji dah terangkan berapa lama kita punya tempoh semua, tempoh tu datang, saya pun bayar tak penuh. Yang agresif yang 10 orang daripada 40 orang ni, 10 orang je yang mengganggu, yang agresively. Lepas dah dibayar, saya rasa saya dah boleh tidur. Jadi sebelum Puan, total alung Puan ni berapa sebenarnya Puan? 40 orang. 40 orang. So yang ganggu Puan ni berapa? Yang ganggu, yang agresif ni betul-betul 10 yang macam memang nak bunuh lah sebenarnya. 10 orang yang agresif Puan ni. Jadi Tuan Haji, kalau bercakap dengan Puan kan, dia kata dia datang dah open case, tapi masih lagi terima ugutan dan gangguan. So orang cakap, kalau anda kata betul ke kalau buka kes ni Tuan Haji ni tak ada ugutan langsung? Macam ni lah saya nak cakap. That's why saya buat seminar benda tu. Kan? Betul. Seminar tu sebenarnya kita panggil briefing lah. Sebelum kau percaya aku, kau dengar dulu apa aku nak cakap. Waktu seminar saya memang garang. Terus terang saya cakap statement saya ni, saya lebih percaya Alung daripada mangsa Alung. Peminjam banyak jahat ni. Banyak. Dia dah pinjam, lepas tu aku panggil apa? Twist cerita. Dah aku pula yang bersalah. Tapi sini saya nak cakap. kalau tanya saya, kena percaya dengan siapa yang kita berurusan. Sebab saya datang dekat Tuan Haji, itu yang saya pegang kepercayaan saya. Kalau ikutkan, saya pernah cakap kan, dia twist cerita, lepas tu dia cakap jangan percaya. Ini saya lalui lah. Cuma sama ada saya kuat tak kuat aja. Betul. Itu. Jadi bila saya yakin Tuan Haji lah yang boleh selesaikan urusan saya, di situlah saya stick dekat saya punya keputusan, decision saya. Bila keputusan nak stick keputusan tu, saya rasa Tuan Haji tahu kot sampai saya kena marah lah. Berapa kali sehari yang saya telefon, yang tak berhenti-henti, yang WhatsApp. Bila dah kena marah sekali, saya rasa itu Puan pun sini pernah kena marah saya. Pernah tu lah saya cakap, Tuan Haji marah saya lah. Sebab setiap hari yang saya ganggu, saya takut. Itu yang sebenarnya. Tapi kalau tanya saya yang sebenar, itu jalan cerita yang betul lah yang kita lalui, dan sepatutnya dengar dan terima. Tidaklah kata suruh membabi buta je buat kerja tu. Macam antara Alung dengan kita, Alung ni memanglah jahat. Dalam masa yang sama diburukkanlah Tuan Haji. Tapi kita lah kena tahu.
kita sendiri yang berurusan dan kita berdepan dengan Tuan AJ. Kenapa nak rosakkan keadaan tu? Itu je saya cakap. Saya nak jawab soalan Cik Faris tadi tu, Cik Amirul lah. Cik Faris. Okay, saya nak menjawab soalan Cik Faris. Apa jaminan awak bagi? Jaminan yang boleh diberikan kepada pengadu-ngadu. Kalau nak cakap, kalau mangsa Along ni, dia datang kat saya, totally Along tak ganggu, saya berani potong jari. Tak ada. Memang majoriti Along akan ganggu. Betul. Bohong lah. Betul. Yang kata tak ganggu tu, handphone klien kau pegang boleh ya. Kau pegang handphone orang, memanglah customer rasa, tak ganggu kan. Kau tunggulah kau. Kau tunggu. Kan? Kau bermain dengan api. Along tu bukanlah kau tahu dia duduk mana. Dia duduk dalam gelap, kau duduk dalam terang. Dia nampak kau tak nampak dia. Betul. Itulah yang saya bawa. Dalam seminar saya tu, saya bagi tahu 3 perkara. Yang pertama, interest tu kita akan reducekan. Kau takkan boleh bayar on hand pun. Betul. Hang dah berjanji dengan dia nak pinjam RM5,000, dapat RM4,000 ke, dapat RM3,500 ke, saya akan bayar RM5,000 balik. Lepas tu jahatnya Along, dia cari interest yang dia saja je perangkap kita kan. Saya nak cakap saya untuk puan pergi bayar on hand menipu pun. Itu statement kalau saya berani buat, saya janji dengan customer you boleh bayar on hand, menipu tu. Dia buat bisnes apa? Takkan Along ni bagi kau pinjam je, ni kawan kau. Kan? Dia Along buat berniaga lah. 3 jaminan saya bagi. Yang pertama, reducekan interest. Yang kedua, jaminan masa 2 minggu ke sebulan saja. Betul. Ini servis yang saya tawarkan. Kalau kau berminat, kau bagi aku, Betul. aku buat kiraan. Lepas tu ada syarat deposit macam puan ni kena. So kalau kau bayar deposit, kau menafikan benda tu, apa benda daripada awal kau tak bayar deposit, tak apalah saya cek orang lain. Senang. Tapi bila dah bayar deposit, kau minta refund, kita refund. Tapi lain pula cerita. Itu nombor 2, saya bagi masa 2 ke sebulan. Nombor 3, jaminan. Selepas kita bayar, Along tak akan ganggu. Macam puan ni. Puan bagi saya RM100,000 lebih silap saya. Betul. Dia kena standby RM200,000 lebih. Dia bagi saya RM100,000 lebih. Berapa lama dah dia ni? Daripada dia bagi, daripada sebulan tempoh masa saya bagi tu, Betul. sampai dia ada payment, dah cukup sebulan, dia payment RM100,000 lebih tu, ni drag lagi sebulan. Sebulan ke 2 bulan ni drag. Betul, lagi betul. 3 bulan macam ni. Betul, saya setuju. So, Ada lagi baki ni? Ya. Tanya puan. Dia tetap update dengan saya. Betul. Tapi apa yang saya boleh katakan, saya cakap puan sabar. Kalau ada masalah, report polis kan. Majoriti Along banyak cakap. Tapi ada je Along datang rumah dia. Ada. Kan? Tapi dia nak salahkan saya pula. Takkan nak salahkan saya, Tuan je, kenapa ni Along datang rumah? Betul. Hang pinjam, hang nak suruh aku jaga kau 24 jam ke? Betul. Kalau saya, tu pasal saya ni cakap, saya punya cara, saya takkan minta orang customer duit tau. Puan, saya dah daripada RM400,000 dapat RM200 lebih. Ada RM10,000 lagi free saya. Tu pasal saya tak berani cakap saya kena ada bayaran. Macam mana cara bayaran saya? Kalau puan bagi saya, contoh puan RM400,000, saya dapat reducekan RM200 lebih, puan setuju tak? Kalau puan setuju, deposit. Dan puan deposit, maksudnya dia setuju. Saya minta 10, dia bagi 3. Maksudnya dia setujulah kan? Betul. So kalau dia dah setuju, dia dah bagi, dia bayar saya RM200,000 lebih tu. Kalau aku berapa bayar Along tu, hasil rundingan aku itulah. Betul. As long as tak adalah Along kacau. Tak kacau saya, yang sebenarnya itu yang orang kena faham. Saya kena faham kat situ. Kat situ yang ramai yang tak faham, yang saya nampak. Antara Tuan AJ yang nak dealing dengan Along, itu urusan Tuan AJ dah tak ada kena-mengena dengan saya. Yang dia dah diturunkan tu pun dah cukup baik. Sedangkan kalau tak ada tu, rasa-rasa boleh turun tak? Tak ada. Kalau saya tak datang sini, saya rasa saya tak boleh duduk kat rumah tu. Dia akan datang, dia akan kacau, dia akan ram kereta kat depan rumah saya. Ya Allah, ya Tuhanku. Itu yang saya cakap, terlalu agresif tu membuatkan saya jadi lega bila saya datang, dan itulah dia punya different dia lah yang saya lalui. Dan saya tak pernah kena, tak adalah rasa saya nak takut ke macam dulu, dah kurang. Tapi masih lah, yang balance ni masih ada, cuma boleh ditangani sebab saya update. Pasal tak? Saya mesti update Tuan AJ setiap minggu saya akan bagi tahu lah. Kalau lewat ke, kenapa saya boleh tahu tu, bila saya datang sini, ada customer seorang tu tak update sampai 2 bulan. Lepas tu datang kena marah.
Oh, saya tak nak lah kena marah dah. Kenapa Saya kena dah akhirnya walaupun awak tak bagi saya soalan ni, saya bagi tahu kenapa kena ada deposit? Puan orang bisnes buat air kan. Betul, Okey, betul. contohnya saya order puan buatkan saya air jenama saya buat 30,000 botol. Tanpa deposit. Puan berani tak? Tak, saya takkan buat. Sama lah dengan aku. Kau tahu tak kenapa kau letak deposit? Sebab dah pernah kena. Orang pergi pindah rumah sampai Along datang cari saya kat sini. Ya Allah, ya Tuhan. Baru-baru ni ada seorang influencer jual tudung. Saya tak ada set pun Along dia. Tiba-tiba duduk sini Along. Customer tengah ramai. Tu orang cakap saya buat konten. Tu yang saya cakap semua customer main sini nak tengok Along tu Along. Cakap saya buat konten pula. Saya takut ni lah. Saya paling tak suka yang sebenarnya ni. Sedangkan benda tu realitinya tak betul lah apa yang dia gambar, yang dia cerita. Yang realiti yang saya lalui ni tak ada pun macam tu. Nampak tak? Bila deposit diberi, persetujuan dah memang terima, dan deposit tu bukan bagi pun dekat Tuan Eji. Terus tolak hutang ni. Betul. Itu yang saya tak faham. Lepas tu nak minta refund. Sepatutnya tak boleh bagi refund Tuan Eji. Dah bagi tak boleh bagi refund balik. Saya dah buat kerja dah belas Along tu Ya, kerja saya betul. Dah minta Pernah dia tempoh okey, masa. kalau kita fikir kan, pernah fikir tak apa yang akan jadi dekat Tuan Eji ni keluarga? Tuan Eji sendiri. Siapa yang nak jaga sedangkan kita dah bagi masalah ni. Yang Along yang saya rasa yang saya cakap lah 10 orang yang agresif tu, na'udzubillah tu. Tapi pernah tak kita duduk fikir sebelum kita nak buat apa-apa? Keluarga dia, diri dia sendiri, balik malam-malam. Itu yang saya rasa saya lalui. Sebab tu saya tak nak. Jadi saya cuba fahamkan Tuan Eji punya prosedur kerja yang membantu saya ni, saya rasa dah cukup baik lah. Kan bila saya nak datang tu orang kata kena charge. Tapi bila saya berdepan sebenarnya tak ada pun. Tak ada. Antara Along dengan Tuan Eji itu bukan masalah saya dah. Itu je yang sebenarnya cut off terus. Betul. Jadi Tuan Eji, kita orang kata boleh clearkan dekat sini terang-terang Betul. Puan kan, Betul. bahawa deposit tu sebenarnya bukanlah service charge kita. Betul. Bukan. Tapi sebenarnya deposit tu hanyalah sebagai jaminan kepada kita, Klien pada kita. Betul. pada kita untuk diorang menyelesaikan jumlah penuh hasil kiraan daripada Tuan Eji. Betul. Tapi kalau dia ingkar dengan perjanjian itu, bahawasanya deposit tu kita tidak akan refund lah. Betul. Betul lah, sebab kita Tak berbalik boleh kita punya lah. kos pula lah. Awak ingat awak hutang Along, saya kena hadap risiko. Tu pasal aku ada bodyguard. Ya, Saya ni sampai puan, orang nampak saya ni macam mewah, macam best hidup dengan Tuan Eji. Kau pernah terfikir tak yang aku ni boleh tidur ke? Betul. Daripada rumah tak ada security guard, dah ada security guard. Betul. Waktu rumah tak ada security guard tu puan, saya turun bawah sebab saya tidur bawah. Ya Allah, takut. JNT pernah datang hantar tumbler. Tumbler. JNT datang, dia mention nama Tuan Eji. Hai Tuan Eji. Maksudnya apa? Along nak bagi tahu yang dia dah tahu alamat Tuan Eji. Betul. Betul. Orang buat bisnes, contohlah hang jadi Along. Saya acah-acah power lah. Bantas kau. Kau rasa kau tak menyerap apa? Kalau aku rasa diri aku ni hebat, ada orang lagi hebat yang kau tak kenal lagi sebenarnya. Saya takkan saya nak duduk dekat kedai mamak dengan kawan isap gokok kedai mamak. Tapi pernah tak terfikir Tuan Eji ni tak takut ke kalau sekarang naik motor tiba-tiba Tembak. Ya, betul. pernah tak kau buat pinjaman, kau bagi kat aku willing untuk tolong kau tolong. tahu. Tu Daripada maksud saya amount tu. besar jadi Kecil. Nampak tak? Jadi Sebab tu sangat saya berisiko lah sebenarnya. Tuan betul. memang risiko lah. Risiko. Kadang-kadang Along pun boleh datang ke pejabat Tuan Eji. Pejabat saya ni tak boleh pindah randah. Alamat dia dekat Google yang ni lah alamat dia. Siapa-siapa boleh masuk. Along saya pernah datang sini mengamuk. Sebab tu saya boleh cakap. Jadi bila saya tekan kat situ, bila dah bayar deposit, Tuan Eji dah start dah telefon diorang. Bukan saya tak tahu. Dia yang bagi feedback kan. Okey, tak apa kakak. Itu Tuan Eji sudah call. Tak ada kacau dah. Tunggulah 1.5 bulan.
satu telefon pun saya tak terima. 1.5 bulan tu lah yang saya boleh tidur nyenyak sebenarnya. Kau tahu saya tak boleh tidur nyenyak. Alhamdulillah. Syukur sangat. Sebab tu saya cakap kenapa bila saya dengar je apa-apa berita, hati ni panas sebabnya saya lalui bukan macam tu. Kenapa nak buat cerita yang bukan-bukan? Itu yang saya nampak kat situ lah. Nakkan publicity murah tu saya rasa ya Allah cukup-cukup lah. Jangan buat macam tu. Nanya orang yang sememangnya ini kerja yang saya rasa bukan kerja yang mudah. Yang kerja yang sememangnya bahaya untuk diri sendiri dan untuk keluarga. Itu yang saya nampak lah. Sedangkan saya pun macam tu, saya takut kan. Keluar pun tengok kiri kanan. Apatah lagi Tuan AJ yang berdepan dengan yang agresif, yang saya punya alung yang jahat tu. Tu yang saya boleh cakap ni. Betul. Takut. Puan setuju tak kalau saya cakap, kalau kita sebagai business owner kita pinjam alung, patut tak customer kita kena percayakan kita? Tak patut lah. Tak patut lah Sebab sebenarnya. kita ni business owner, tapi dalam kau tengah run tu kau menggunakan duit alung. Duit aram. Betul. Kemudian kau cakap kau terananya. Okey, lepas tu Itu menipu kemudian namanya. kau jual produk, lepas tu customer kau yang nak beli produk kau patut ke bagi kepercayaan pada kau? Tak patut lah. Tak patut lah. Kau sebagai business owner, maksudnya dekat situ kau tak pandai manage kewangan. Betul. Silap-silap produk kau tu semua berhutang. Nampak tak Puan? Betul. So maksudnya kau ni bukan orang yang pandai mengurus kewangan sehingga kau sanggup pergi pinjam bank. Pergi pinjam alung. Kenapa tak pinjam bank? Sebab bisnes kau tak kukuh, financial kau problem. Betul lah, sebab dah lah pinjam alung berapa ratus ribu. Betul tak? Betul. Itu yang saya nampak lah. Lepas tu nak buruk. Kalau dah tahu dah pinjam alung, tak payah datang sini, selesaikan sendiri. Betul. Dah datang, betul. Saya tengok macam tu lah. Tapi saya pulang Puan duit dia. Masya Allah. Lawyer saya pun dah cakap, kau dah buat kerja. Tak patut. Kiraan tu kira ibarat kau dah buat kerja. Ya, kiraan. Tulisan kau. Betul. Kerja lah. Patutnya tak boleh pula. Kau ingat kau datang kat sini kebajikan ke? Tak ada. Kita Datang pun tak dijemput, sendiri datang. Betul tak? Betul. Jadi bila kita datang sendiri, kita memang tahu apa tujuan kita. Yang tak bagus, yang memalukan tu diri sendiri tu. Memang downgrade betul lah. Dia very low class punya orang. Betul. Di mana itu saya boleh cakap lah, low class memang kau tak ada duit, tak sedar diri, minta balik. Betul. Nampak tak? Kalau saya sebagai business owner, saya malu nak claim diri saya. Betul. Sebagai business owner pinjam alung. Betul lah. Nampak sangat financial Betul. saya ni problem. Memang Betul. bermasalah. Lepas tu, kenapa orang akan tanya kenapa tak pinjam bank? Sebab kita punya syarikat problem, duit tak ada, nama blacklist, malu. Betul lah. Jadi Tuan AJ, sebelum kita teruskan topik perbincangan kita kan, so mungkin kita boleh kata berehat sebentar. Nanti kita akan teruskan kembali dalam That Podcast. Ya. Kembali lagi kita dalam rancangan That Podcast ditemani oleh Presiden kepada NGO Pertubuhan Warisan Raya Prihatin Malaysia, Tuan AJ, dan juga Puan Mangsa Alung kita kat sini lah Tuan AJ. Okay. Jadi Tuan AJ berbalik kepada soalan tadi, yang mana Tuan AJ kata dekat sini datang dengan 3 jaminan. Jaminan yang pertama adalah pengurangan harga. Jadi saya tanya, kalau boleh lah Tuan AJ kongsikan sedikit, macam mana alung ni sebenarnya dia boleh tunduk dengan Tuan AJ ni sehingga accept harga yang Tuan AJ offer? Dia macam ni lah. Kita ni belajar dari segi psikologi. Okay? Psikologi. And then cara kita mengendalikan sesuatu kes. Okay? Macam saya cakap tadi pada awal podcast, kita pun tak kenal siapa alung tu sebenarnya. Alung ni pelbagai alung datang. India, Cina, Melayu pun ada jadi alung. Alung Melayu boleh tak boleh sedari lah. Okay, majoriti alung semuanya bangsa Chinese. Okay, kita cakap bukan bahasa kita racist, tidak. Majoriti diorang macam tu. Okay, bangsa Cina lah. Saya nak cakap alung tunduk ke saya tu, tak. Dan tak. Saya bukan sesiapa, tapi mungkin alung tahu siapa saya. Mungkin. Okay. So, kita menggunakan cara psikologi untuk berbincang dengan alung. Api dengan air, dia akan kalah. Lama-lama dia akan kalah. So, kalau perasan dalam video saya akan bersabar bila bercakap dengan alung. Okay bro, sabar. Macam contoh, bro, orang ni, you pinjam, dia nak pinjam 5,000. You bagi dia 3,500. Dia sudah bayar 1,000. You lagi minta 6,000. Janganlah ini macam, I tahu you nak buat bisnes, you punya hal.
Okay, tapi kita sini orang dah datang buat aduan dengan kita mesti masuk campur punya. You kalau nak buat bisnes, you tak nak kita kacau you bagi kerjasama dengan kita. Lepas tu dia akan cakap, kita tahulah you siapa, kita tahu. Kita dah bincang you punya kita punya bos kita kata okey dengan Tuan Encik, okey. Saya tak tahulah, ni kuasa Allah sebenarnya. Sentiasa solat saya. Betul lah. Saya akan berdoa kepada Allah SWT, mudahkanlah urusan saya. Mana-mana musuh saya melihat wajah saya, berikanlah satu wajah yang mereka takut. Allah SWT tu secara saya doa. Dekat Kaabah saya doa kan. Bagikanlah musuh-musuh saya ni, bila melihat saya ni, diorang goyang. Saya pernah berhadapan dengan Along ni, majoritinya gangsterism lah. Gangster lah. So saya pernah handle kes Along ni yang datang ni daripada Pening turun kepala sendiri turun. Dan Bos dia tu ni je? Bos dia sendiri. Dia yang declare dia boss. Dan yang itu hari yang datang pun bos juga. Okay. So ada yang dipanggil daripada China, daripada China, call manager dia kat sini, operation manager dia kat sini untuk hubungi Tuan Encik dan setkan appointment. Along ni pun Takutnya saya. walaupun dia tak ada lesen, diorang ni ada sistem organisasi tau. Betul. Organisasi syarikat. Betul. Okey. Kalau puan perasan, kalau nak minta runding kan, saya tak apalah, saya kena call saya punya manager dulu. Betul. Punya bos lah. Yang Along yang terpekik dekat dalam telefon ni, saya tak takut pun. Tapi saya paling takut Along macam ni. Dia simpan saja wang, kita cari itu customer. Itu paling saya takut. Ayat macam simple, ringkas tapi mendalam. Daripada alung-alung yang ni apa ni. Saya paling takut yang jawab sepatah-sepatah. Banyak je kes yang saya datang tu. Tapi bercakap tentang cara cakap Along tu Tuan kan, ada ke Tuan terima ugutan? Contohnya kalau kata berunding dengan Along kan berisiko, sampai ada yang datang ke office bos macam Tuan cakap tadi, dari Penang lagi. Tapi Tuan ada terima tak ugutan-ugutan daripada Ugutan memang banyak ugutan sebenarnya. Masa peringkat awal kita nak buat kes Along ni, kes hantar kacang. kacang apa tu? Perlu kacang tu perlu. Ada yang kata nak bagi nasi lemak, nasi lemak telur mata, goreng ayam. Lepas tu kita tanyalah geng-geng kita yang bahagian gelap punya geng lah. Kita tanyalah, bro ni apa cerita, apa maksud diorang ni. Nasi lemak ni maksudnya bungkus kain kafan, telur mata perlu, ayam goreng panas-panas kasih cepat. Saya terima ugutan tau. Saya ni bukan single tau puan. Saya ada anak, puan pun dah lawat 8 orang anak saya. Puan rasa macam mana perjalanan saya untuk kendalikan satu-satu kes. Orang ingat senang, tapi saya paling sedih kan, tak ada orang yang pernah bertanya saya, Tuan berapa fees Tuan. Dia hanya tahu deposit tu macam kos Tuan. Tak, deposit tu kalau kau dapat syarik duit, dia akan tolak pada yang saya kira tu. Faham? Tapi kalau kau ingkar perjanjian, itu dah consider saya punya kos pula. Sebab apa? Sebulan kot saya bagi masa. Tempoh masa sebulan, tak ada gangguan. Tipulah tak ada gangguan. Daripada 40 macam puan, 40 ganggu berapa? Dalam 10 orang. Itu pun saya dah explain dalam seminar. Majority kalau orang yang pinjam banyak ni, pinjam 1 dapat 2, pinjam 2 dapat 3 kan. Sebenarnya dalam semua Along tu hanya 2 ke 3 orang mastermind. Tapi 2 ke 3 orang mastermind ni, dia akan cuba tak nak Tuan Encik masuk campur kes. Bila Tuan Encik tak masuk, bila customer percaya cakap Along, dan customer terus pergi berunding terus dengan Along tersebut, disebabkan Along tak nak berunding dengan Tuan Encik, percayalah customer tidak akan dapat pengurangan pun. Pinjam 5 dapat 3, kena bayar 5. Tapi kalau puan bayar dia 5, makna kata yang tadi diam, puan kata daripada 40 tu 30 diam tu kan, semua akan bangun balik sebab dia orang yang sama. Betul. Itu yang saya lalui. Itu yang saya cakap dalam seminar. Betul. So jangan percaya. Betul. Jangan percaya. Betul. Along ni
Saya boleh kongsikan cerita dalam seminar saya selalu kongsikan. Saya kenal seorang ni, Along, nama dia Tan. Tan, you buat bisnes apa mula-mula? Saya buat bisnes Along mah. Bisnes Along macam mana? You ada company? Tak ada mah, nama Along mah. Tapi kita ada syarikat orang Malaysia, kita Along mah. Okay. Lepas tu dia bincang dengan kita. Saya cakap, Along model sopan you macam mana? Along online mah. Itu kita guna pinjam loan segera apa semua. Okay. So, doesn't. So, dia kata dengan kita, okay, saya cakap lah, you ada 10 telefon, macam mana cara you buat? Satu telefon atas nama Tan. Telefon kedua, Lim. Telefon ketiga, David. Dia guna nama Cina sampai 10 telefon. Contohlah, Faris buat pinjaman Along online. Faris akan kenal Tan dulu. Tan, saya mau pinjam 5,000. Okay, boleh. You bagi nombor account, you bagi alamat, detail semua. Okay, test loan. Kita test loan. You nama tak clear sitos apa dah. Per peringkat awal, dia akan gunakan settlement macam tu. Kemudian dia akan bagi kau 3,000. Kenapa you bagi 3,000? Test loan dulu mah. Dia bagi you 4 kali bayaran. Selepas bayaran pertama kau berjaya bayar. Bayaran kedua, dia cuba cari masalah pada kau. Lambat lah, dia tak nak bagi nombor account lah untuk bayar dan sebagainya. Kemudian bila dia berjaya perangkap kau, dia akan gunakan sentimen. Saya punya company cakap, you kena bayar hari ni penuh 5,000. Kalau kau jadi mangsa Along, kau mampu bayar dia 5,000. Betul tak? Kalau kau mampu, kau takkan pinjam Along, betul? Betul. So, kau dalam keadaan panik. Tan ugut kau. Dia dah tahu kau panik, tak boleh cari duit 5,000 tu. Dia ambil handphone yang kedua atas nama Lim. Hi boss, ini petang mau pinjam loan tak? Jadi kau rasa, ya Allah, ya Tuhanku, Allah telah mendengar doa aku. Tak, itu bala. Itu bala datang. So bila kau ambil nombor 2 tadi tu, bos saya mau pinjam 5,000, mau bayar Along satu lagi. Boleh. Prosedur dia kau dah lengkap, dia bayar kau 3,000. Dah short dah. Dekat Tan. Kau bayar Tan 3,000. Tan kata, saya bagi you 24 jam, saya tekan lagi 2,000. Mana kau nak cari? Dia tahu kau terdesak, dia ambil nombor 3, offer lagi. Tu yang sampai lebih daripada 10 Along, datang jumpa Tuan AJ. Bila dah sampai lebih 10 Along, orang cakap, saya terima duit yang awal je sebenarnya. Betul, saya faham. Tapi kau tanya diri kau, siapa yang boleh tolong kau? Kalau ada orang boleh tolong kau, kenapa kau datang sini? Jadi maksudnya kau minta pertolongan daripada aku. Betul. So kalau kau suruh aku berbincang untuk bayar on hand saja, mustahil. Dan aku tak pernah berjanji yang aku mampu bayar on hand. Dan sebab apa? Kalau aku berjanji, betul aku charge kau ribu-ribu untuk aku punya kos, apa jaminan pula Along itu takkan ganggu kau pula? Takkan saya nak menipu pula? Saya cakap lah, tak boleh bayar on hand. Perjanjian dah dilakukan antara you dengan Along. Saya orang ketiga saja. Okey, macam ni saya nak masuk lah. Okey, saya bayar dekat Tuan AJ 140,000. Dan saya rasa kat situ yang saya nampak Tuan AJ terus bayar. Tak ada pun kata penyelewengan. Tak ada pun cakap Tuan AJ ambil duit saya. Tak ada. Sama melebihi 10 orang Along lah yang memang jahat, agresif ni. Jadi kat situ saya nak tanya, kenapa orang buat statement macam ni? Sedangkan saya bayar dekat Tuan AJ bayar terus semua sekat saya punya Along yang jahat ni. Itu yang saya nampak. Yang Tuan AJ cakap tu, saya kena juga benda yang sama. Tuan AJ lebih arif, yang kita ni yang tak tahu berkenaan dengan Along punya isu ni, selepas satu, yang sebenarnya semua yang kena tu sama. Tapi kesedaran tu tak ada dan tak yakin, suka buat cerita. Sama ada mampu ke tak mampu bayar kat Tuan AJ, saya tak pasti. Tapi yang saya kena ni, Tuan AJ bayar, selesaikan urusan, tak ada lagi dah. Saya dapat gangguan. Terus stop, hilang terus. Ini yang saya boleh cakap kat sini. Sebab tu saya nak terangkan kat sini, penipuan tu tak ada. Saya bayar 100,000 lebih, dibayar melebihi 10 Along ni, sampai hari ni tak pernah timbul dah. Soalnya memang tak ada pernah ganggu. Tak pernah ganggu. Yang saya rasa 10 orang, 20 orang tu lah yang saya tak boleh nak buat tidur tu. Langsung tak ada dah. Tu pasal saya berani bagi jaminan 3 jaminan. Tapi jaminan keempat, kau datang sini supaya Along tak ganggu kau 100%. Taklah, mustahil. Saya bukan siapa. Kau report polis pun, polis takkan bagi jaminan. Cuma saya cakap sini yang
12 orang tu telefon atau teks nak suruh ambil pinjam, saya terus block terus. Malah dia suruh, dia offer you lagi lah. Ya. Saya Nampak? dah tu nampak tak? Itulah kelebihan dan kepakaran JJ Consultant Betul sebenarnya. lah. Itu saya boleh puji lah. Sebab tu kenapa saya cakap, yakinlah orang-orang kat luar janganlah buat cerita, datang dan cuba fahami macam mana cara-cara JNJ Consultant terangkan. Ikut je lah. Janganlah ada sanksi syak yang bukan-bukan. Sedangkan kita nak minta tolong ni. Dah lah tak kita takut dengan orang yang na'udzubillah alung punya perangai ni. Tapi bila datang, bila cakap takut, tapi bila dia buat satu statement yang saya rasa tak sepatutnya dibuat, saya rasa dia tak takut Tuan AJ. Nampak tak? Jadi saya tak tahu kenapa dia datang buat macam tu. Yang saya datang sini memang saya nak keluarkan statement sebab saya lalui dengan betul lah. Daripada bulan berapa saya lalui sampailah sekarang. Masih ada lagi tunggakan yang saya tak bayar. Dan Kalau AJ, katakan saya ada perjeliungan, silakan laporan polis ya. Tapi Itu setakat ni dah berapa kes Tuan dah selesaikan? ya, banyak. Kita tanya, mungkin Tuan boleh share sikit. Kes tu kalau pergi seminar saya kat belakang tu ada 480 berapa fail. Dalam satu fail tu bayangkan fail saja 480 lebih. Satu fail 30 alung, 30 nombor. Kali kan 30 kali 400 lebih. Berapa banyak? 9,000 lebih saya 9,000 ceritakan. lebih. Betul. Ada datang. Kalau ada benda ni, kalau betul, kenapa sekarang baru timbul? Betul. Saya dah buat ni nak dekat 3 tahun tau. Kes Salung. Kenapa sekarang? Nampak tak? Mungkin bagi saya ni orang kata malas nak panjangkan cerita. That's why saya buat saya diam atas nasihat pengamal undang-undang saya. So diam lebih baik. Cuma kat sini kita tak mention sesiapa. Kita bawa puan ni saya dah untuk terangkan kepada orang ramai sahaja pengalaman dia. Faham? Betul, saya lalui itulah yang saya rasa bersyukur, berterima kasih dengan JNJ Consultant, Tuan AJ sendirilah yang membantu saya sampai hari ini. Tak ada langsung pun tinggal biarkan kita macam tu. Tak adalah orang kata zalim biarkan kita tanpa tiada kata-kata. Nampak tak? Itu yang saya rasa bersyukur. Saya datang, saya nak bagi tahu orang luar, tolonglah jangan berhentikan spekulasi yang bukan-bukan. Itu pada saya lah saya nampak. Saya dah rasa macam teruk sangat. Orang kita sendiri yang memburukkan ni. Itu yang saya rasa geramnya. Kenapa Bahasa macam Melayu. tu ya? Ini pun kita tengah on air. Ini pun kita tengah on air. Bangsa lain yang datang. Ya, itu saya macam ya Allah ya Tuhan. Tapi kalau kita tengok sekarang sejak viral ni, dia ni bagi saya ada hikmah dia. Benda baik datang, benda buruk tu pasal nama saya lah. Orang akan buat statement yang andai yang bukan. Tapi tak apalah, saya reda je benda tu. Biarlah lalu je saya akan settlekan. Tapi yang saya nak bagi tahu, tengah podcast ni Ya. orang datang. tekan bell. Betul lah Bangsa dia. mana? Bangsa Cina. Betul nampak. Nampak Chinese percayakan Betul. sebenarnya. Daripada bangsa Daripada Melayu bangsa kita. sendiri kita, ya Bangsa Allah. Melayu Itu yang saya tak payah cakap. cakap. Di masa sama kan Tuan AJ, mungkin saya boleh share sedikit kepada Puan dan juga Tuan AJ juga, yang mana orang kata dengan isu yang tengah hangat ni kan, tapi kita pun orang kata alhamdulillah, customer datang customer betul. yang pernah kita bantu sebenarnya. Dia datang, dia support kita, dia bagi tahu yang mana memang kes dia pun berjaya diselesaikan. Dan betul. itu jugalah sedikit sebanyak menimbulkan keyakinan kepada orang kata mangsa-mangsa yang datang ni dekat sini. Yang baru lah. Betul. Jadi Puan, kita ni pun sudah dalam penghujung rancangan. Jadi kalau bolehlah kita nak minta supaya Puan nasihatkan orang di luar sana, dan kalau boleh share sedikitlah Puan punya pengalaman sudah menggunakan perkhidmatan Tuan AJ. Okeylah, pertama kali saya nak cakap kat sini lah, saya tekankan kat sini, sebelum nak datang jumpa Tuan AJ, tengoklah background dia dulu. Bila datang penyakit air ni tolonglah buang. Itulah satu. Tujuan datang tu yang sebenarnya untuk apa? Tujuan datang tu untuk kita nak selesaikan hutang yang telah dibuat sendiri dengan Alung. Kalau saya punya kes memang banyaklah ditipu dan diambil. Tapi saya kena terima. Sebab
Kalau tak terima, macam mana nak teruskan kehidupan? Tapi yang ambil yang sememangnya nak buat bisnes dan tak mampu nak buat bisnes tapi nak selesaikan masalah, datang tolong jangan bagi masalah. Itu yang pertama. Yang kedua, yakinlah bila kita berurusan dengan Tuan AJ, kena ada satu keyakinan dan bagi kepercayaan di mana bila nak selesaikan masalah, ikut apa saja yang disuruh. Itu saja. Dan tolong jangan burukkan keadaan. Kadang-kadang memang betul. Apa yang saya nak sampaikan di sini, bila kita datang je pejabat dan kita tengok macam mana management tu handle, kita ni seorang yang tak sabar sebabkan penting diri, takut diri sendiri, takut yang bukan-bukan. Tapi akhirnya bila dah selesai, baru rasa keadaan tu stable. Tapi yang saya nampak kat sini dekat luar, duduk, datang, tengok dan perhatikan. Rasa yakin dengan servis yang Tuan AJ bagi, teruskan. Tapi kalau tak ada keyakinan tu, itu yang saya rasa, sebab tu saya cakap tolong hentikan benda yang bukan-bukan. Sebab saya datang ni, saya lalui dan saya bercerita ni benda yang sememangnya saya berkongsi bersama. Dan jangan buruk bila kita nak selesaikan masalah Along ni, bukan kita punya forte lah yang sebenarnya. Yang orang yang memang hebat ni yang kita datang jumpa, dengarlah nasihat dia. Itu yang saya minta. Hentikan benda-benda yang bukan-bukan. Itu pada saya lah yang saya nampak. Saya lalui. Jadi Puan, kalau boleh selepas daripada ni lah, kalau boleh Puan, kalau bercerita dekat luar tu, kalau boleh orang kata cakap yang baik-baik saja. Betul. Tapi apa yang saya nampak dekat Tuan AJ datang, saya rasa tak ada pun di blog, minta aja dengan tim dia nak jumpa dengan Tuan AJ, kena tunggu, ikut giliran dan boleh jumpa. Tak ada pula nak kena tunggu sampai pukul 12 malam pun nak kena jumpa ni. Ni saya boleh kongsi lah. Saya tak naklah mention siapa, tapi saya rasa kalau siapa yang tahulah. Inilah yang terjadi. Sebab tu saya boleh cakap, jangan bila dah datang tempat yang mudah Allah Ta'ala bagi, tolong jangan burukkan keadaan yang datang tu. Itu yang saya boleh cakap. Susah sangat kalau macam tu. Itu yang saya boleh berkongsi. Kalau dah lalui itu, macam saya cakap lah, kalau tanya saya takkan bagi deposit yang diberi. Sebab saya pun bisnes. Jadi orang bisnes, bila dia ada tempahan barang, macam ni servis, kita berdepan dengan yang berisiko tinggi. Kriminal yang sangat bahaya. Membahayakan diri yang tanpa ada apa-apa bayaran pun. Sepatutnya Tuan AJ kalau tanya saya, memang kena bayarlah fees you. Tapi tak ada pun. Bila dibantu dengan bangsa kita, kenapa? Saya tak tahu, saya tak pasti sampai hari ni. Masih tak pernah bersyukur dengan apa yang diorang lalui. Itu yang saya cakap. Okay. So terima kasih Puan kerana sudi kata berkongsi sedikit cerita tentang perjalanan Puan dalam menggunakan perkhidmatan kita. Untuk Tuan AJ, kalau bolehlah kita nak minta juga Tuan AJ untuk memberikan sedikit nasihat dekat penonton-penonton di luar sana supaya jangan membuat spekulasi melulu tentang macam mana tentang servis Tuan AJ ni. Dan juga kalau boleh tolong nasihatkan orang-orang di luar sana tu Tuan AJ supaya stop pinjam Along. Okay, kalau saya lah jadi ustaz kan, saya buka satu sekolah tahfiz, saya akan ajar anak-anak murid saya berbudi bahasa. Amalan kita dan Rasulullah SAW pun mengamalkan apabila orang buat pada kita, kita duduk diam. Duduk diam, kita doa banyak-banyak. Biar Allah SWT yang membalaskan kepada orang yang teraniaya. Betul? Betul. So, kenapa pula kita yang jadi ustaz nak kena maki hamun dalam media sosial? Saya ni JJ Consultant, bukan sekolah tahfiz kat sini. So, saya tetap akan jaga adab saya. Tapi, itulah. Itu pun nama manusia. Menunggang agama yang melulu. Itulah kita nampak keburukan itu sendiri. Tapi tak apa. Bagi saya, apa yang terjadi itu mungkin ada hikmahnya dan kita pun dah ketatkan SOP kita. Okey, kita dah ketatkan SOP kita untuk kes-kes Along. And then kalau orang lain tak boleh ikut SOP kita, kita pun tak ada masalah. Kita bukan jenis yang mengharapkan
orang punya duit ke tidak. Kau tak boleh terima kita punya cara, go ahead. Silakan, pintu ada. Bodyguard saya boleh halau. Mengambus. Kan? Kau dah jadi masalah, kau datang sini menangis, lepas tu kau play victim. Lepas tu pada orang yang lain yang tak jerat lagi dengan Along, jangan sesekali buat pinjaman online. Okey, setiap orang layak diberi peluang yang kedua. Kalau saya nak tanya satu benda, Boleh. sesuai ke Ustaz nak memegang urusan dengan Along ni? Mana dia kalau dah nama ustaz ke, dia fokus lah untuk memberi dakwah pada orang. Patutnya, sebab tu saya tanya tu, sesuai ke? Sedangkan Along ni yang kita tahu haram. Betul tak? Betul. Bila kita touchkan sentimen agama dan dia digelar ustaz, saya rasa memang tak sesuai lah. Kenapa nak kena involvekan diri dalam urusan ni? Sebab tu yang Jabatan Agama Islam kena siasat. Betul. Bila keadaan macam ni saya rasa tak sesuai lah. Itu yang saya tanya tu, pelik juga. Kalau saya kenapa saya cakap Tuan AJ layak? Sebab Tuan AJ sememangnya berkecimpung dalam urusan ni dah. Dah berapa lama, berapa tahun. Tapi kalau ustaz yang nak bercakap, saya rasa macam mana? Boleh ke dia selesai? Itu yang saya Kalau faham, dia boleh tak faham. buat, orang lain sekolah pondok lain pun aku rasa boleh buat jadi perunding. Dan semua sekolah tahfiz Malaysia ni jadi perunding. Betul tak? Jabatan Agama Islam Malaysia, silalah siasat. Allahu Akbar. Pelik, saya pelik lah. Terkejut juga saya. Ngarut ni semua. Okey, jadi orang kata dengan berakhirlah kita punya episod pada hari ini. Topik kita orang kata agak-agak hangat Tuan Encik kan. Puan Ya, betul. Okay. So jadi penonton di luar sana yang mana mengalami masalah keberhutangan, yang mana mengalami masalah Along, yang mana mengalami masalah pinjaman bank di luar sana, anda tahu nak cari siapa? Cari Tuan AJ. Yang penting ingat semua, hutang harus wajib dibayar. Tetapi macam mana nak meneruskan hutang tersebut? Jumpa Tuan AJ. Ataupun make appointment ke Bayu. Betul.